Nama saya Siti Zawani binti Muhammad Zakaria. Nombor ID metrik AM2505018416. Hari ini saya akan membaca buku cerita dan penerangan buku cerita. Kucing kecil belajar berani. Di sebuah kampung kecil yang aman dan indah, tinggal seekor anak kucing yang bernama Mimi. Mimi berbulu lembut dan bermata bulat bersinar. Mimi suka bermain di rumah dan suka memerhati kupu-kupu yang sedang terbang. Walaupun Mimi comel dan manja, ada satu perkara tentang dirinya. Mimi sangat cepat rasa takut. Bila guru berbunyi kuat, Mimi akan terus lari dan bersembunyi di bawah meja. Setiap hari, kawan-kawan Mimi bermain riang di padang. Mereka berlari, melompat dan bergurau. Tetapi Mimi hanya duduk jauh, tidak berani menyertai mereka. Pada suatu pagi yang cerah, tiba-tiba kedengaran bunyi kecil dari bawah pokok. Seekor anak burung tergelincir dan jatuh dari sarangnya. Burung itu terbaring di rumput, kelihatan lemah dan sangat ketakutan. Tidak jauh dari situ, di bawah pokok yang sama, seekor anjing besar sedang tidur. Dengkuran anjing itu kuat dan menakutkan. Semua kucing tahu anjing itu garang bila terjaga. Tiada siapa pun berani mendekati anak burung itu kerana mereka takut anjing itu akan bangun. Mimi melihat anak burung yang kecil itu menggigil kesejukan. Hati Mimi rasa sangat sayang dan kasihan. Dia tahu anak burung itu perlukan bantuan secepat mungkin. Walaupun Mimi takut, dia tidak mahu anak burung itu terus dalam bahaya. Tetapi Mimi sendiri masih takut. Kakinya menggigil, jantungnya berdegup sangat laju. Dia terfikir, kalau aku tak tolong, siapa lagi nak akan menolong? Mimi menarik nafas perlahan. Dia cuba memberi semangat pada dirinya sendiri. Dengan langkah kecil tetapi berani, Mimi bergerak menghampiri anak burung itu. Dia berjalan sangat perlahan supaya tidak mengganggu anjing yang sedang tidur. Setiap langkah terasa sukar, tetapi Mimi teruskan juga. Dia tahu ini adalah saat yang penting. Akhirnya Mimi sampai kepada anak burung itu. Dengan lembut dan penuh berhati-hati, Mimi mengangkat burung kecil itu dengan mulutnya. Dia memanjat sedikit demi sedikit sehingga ke sarang. Dia memanjat sedikit demi sedikit sehingga ke sarang. Mimi letakkan burung itu semula di tempatnya dengan selamat. Kawan-kawan Mimi yang melihat kejadian itu sangat kagum. Mereka bersorak bergembira dan memeluk Mimi. Mimi berani, Mimi menyelamat kita. Mimi berani, Mimi penyelamat kita. Sejak hari itu, Mimi tidak lagi menyendiri. Dia bermain bersama mereka dengan gembira. Pada hari itu, Mimi belajar sesuatu yang sangat penting. Berani bukan bermaksud kita tidak rasa takut langsung. Berani ialah apabila kita tetap melakukan sesuatu yang baik walaupun hati kita masih berdebar dan takut. Mimi kini tahu walaupun dirinya kecil, dia mempunyai
hati yang kuat dan keberanian. Mimi juga mempunyai sifat penuh kasih sayang. Pengajaran buku ini, walaupun kita kecil, hati kita boleh menjadi besar. Keberanian ada dalam diri kita semua. Nilai murni di dalam buku cerita ini ialah keberanian. Mimi menunjukkan keberanian apabila dia membantu anak burung walaupun dia masih merasa takut. Yang kedua, kasih sayang. Mimi kasihan melihat anak burung yang jatuh dan menggigil. Dia membantu kerana hatinya penuh kasih sayang. Yang ketiga, tolong menolong. Kucing dan burung hidup berbeza, tetapi Mimi tetap menolong kerana semua makhluk patut dibantu. Sekian, terima kasih. Penerangan buku cerita Kucing Kecil Belajar Berani. Pengenalan. Membantu perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak melalui nilai keberanian, empati dan kasih sayang. Watak Mimi menunjukkan bahawa keberanian bermaksud melakukan kebaikan walaupun masih merasa takut. Ilustrasi yang cantik dan ayat ringkas menjadi buku ini menarik serta mudah fahami oleh kanak-kanak. Tajuk buku Kucing Kecil Belajar Berani. Kepentingan buku yang dihasilkan: membantu kanak-kanak memahami nilai keberanian dan empati, menjadi bahan bacaan yang sesuai untuk melatih kemahiran membaca awal, membina perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak melalui cerita watak Mimi yang belajar membantu walaupun takut. Tema: buku ini menekankan keberanian dan kasih sayang. Kasih sayang menjadi sumber kekuatan yang mendorong Mimi bertindak. Tema ini membantu membina keyakinan diri dan perkembangan emosi kanak-kanak. Sasaran umur. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun, iaitu peringkat awal pembentukan pemahaman nilai murni dan perkembangan bahasa. Material. Nombor 1, kertas A4 digunakan untuk mencetak halaman buku. Kelebihan kertas A4 memudahkan mendapati saiz standard sesuai untuk mencetak di rumah ataupun di pejabat. Yang kedua, komputer dan perisian suntingan, contohnya Canva. Digunakan untuk mereka bentuk susunan atur halaman, memasukkan literasi dan teks, membolehkan penyusunan huruf, teks dan gambar dengan kemas dan mudah dibaca. Mudah mengedit, menambah atau memperbaiki rekaan sebelum dicetak. Meningkatkan kualiti visual dan keseragamanan reka bentuk. Nombor 3, dakwat dan pencetak. Digunakan untuk mencetak helaian buku. Kualiti dakwat memastikan warna jelas, tidak pudar dan tahan lama. Warna terang dan ceria menarik perhatian kanak-kanak. Dapat membantu mereka memahami jalan cerita melalui image visual. Ini hasil buku cerita dari aplikasi Canva. Cara pembuatan buku yang dihasilkan. Langkah pertama, penulisan skrip jalan cerita. Maksudnya dekat sini menulis dan merancang jalan cerita. Yang kedua, membuka aplikasi Canva, menyediakan ruang kerja. Membuka aplikasi Canva di laptop, pilih saiz halaman A4 dan cipta reka letak halaman secara manual agar bersusun dan sesuai dengan cerita. Yang ketiga, pemilihan dan penambah ilustrasi. Maksudnya dekat sini pilihan ilustrasi ikon dan latar belakang daripada Canva. Gunakan gaya kartun comel dan ceria, susun gambar supaya tidak ganggu teks dan membantu pemahaman cerita. Yang keempat, menambah dan menyusun teks. Maksudnya dekat sini memasukkan teks ke dalam reka bentuk. Yang kelima, semakan dan pembetulan. Menyemak keseluruhan reka bentuk, maksudnya menyemak teks dan reka bentuk. Yang keenam, muat turun dan cetakan. Maksudnya kat sini penyediaan versi akhir buku. Jadinya untuk pengakhiran menjadi sebuah buku. Kesimpulan, buku Kucing Kecil Belajar Berani membantu membentuk sosial dan perkembangan emosi kanak-kanak, khususnya dalam memahami keberanian. Cerita menunjukkan bahawa keberanian ialah melakukan kebaikan walaupun masih berasa takut, dipandu oleh kasih sayang dan empati. Ilustrasi yang menarik dan bahasa yang mudah menyokong pembelajaran awal, termasuk kemahiran membaca dan pemahaman sosial. Sekian, terima kasih, bye.